Saya tak pernah simpan duit sampailah saya dapat menimang anak pertama sekalipun. Ada seorang ni kata dekat saya yang dia ni mempunyai sifat iaitu sifat boros. Apabila dapat sahaja duit gaji, habis di awal bulan lagi tapi tak sempat pun membuat simpanan. Apa yang dia boleh bagi kepada anak dia ni? Masa tu dia mula terfikir, kalaulah dia ni tiba-tiba tak ada esok, tiba-tiba dia meninggal esok ataupun hilang keupayaan, apa yang dia boleh tinggal kepada anak dia? Dia nak beli rumah tak mampu, dia nak menyediakan hartanah yang pelbagai dan begitu mahal ni tak mampu, tapi dia mampu untuk simpan 1 gram setiap bulan untuk anak dia. Walaupun kita mungkin fikir emas yang 1 gram ni mempunyai spread sebanyak 9%, tapi dia tak kisah pun. Asalkan selagi mana dia simpan emas dan dia tidak jual minggu depan ataupun bulan depan, dia tetap akan dapat keuntungan kalau dia jual untuk tempoh 2 tahun dan ke atas. Dia kata dia simpan ni untuk masa depan anak dia. Jadi saya kata betul apa tindakan yang dia buat ni. Kita tak perlu tunggu kaya untuk kita mewujudkan simpanan, tapi kita kena simpan sehinggalah kita ni kaya. Kerana selagi kita tak menyimpan, kita tidak akan kaya. Kalau dia pun boleh buat sesuatu untuk anak dia, kita mulakan juga dengan 1 gram. Follow saya untuk ilmu emas dan kewangan, klik link di bio.